Assalamualaikum, hai semua, welcome back to my YouTube channel Mutiara Resti. Dekat vlog kali ni, saya nak share dengan korang salah satu vitamin kucing yang sangat best tau. Yang ni saya dah bagi dekat kucing saya kurang lebih sebulan dah. So yang ni memang sangat-sangat best. Tengok perubahan kucing saya semakin sihat tau. So yang ni honest review daripada saya untuk Vitacat Multivitamin ni. So saya nak tunjuk produk dia dekat korang. Yang ni adalah Vitacat Multivitamin Tuna Base. So dia ada dua perisa and then satu lagi ada chicken base. Ini adalah dua perisa yang memang saya bagi dekat kucing saya. Memang saya grab banyak tau. Even harga dia lumayan ni sikit, tapi sangat-sangat berkesan untuk bagi dekat kucing, untuk sihatkan badan kucing. Imun dia semakin meningkat, lepas tu penghadaman dia bagus, bulu dia makin cantik, dan kucing juga makin gebu korang. Serius cakap, kalau korang nak jaga kucing daripada bulu gugur, korang boleh grab yang macam ni tau. Sangat recommend. So cara nak bagi dekat kucing macam mana? Korang just bagi satu scoop sehari dekat kucing, and korang boleh campur dekat diorang punya kibbles tau. I mean macam makanan harian kucing korang, tak kisah makanan dia jenis kibbles ataupun wet food. So korang boleh je campur, atau korang nak bagi direct pun dekat kucing, bagi Vitacat sahaja pun tak ada masalah. Sebab apa? Vitacat ni di jenis kibbles tau. Okay, saya nak tunjuk dekat korang. Ni kan baru lagi, so kita nak buka dan nak tunjuk dekat korang. Okay, dia macam ni, nampak tak? Dia macam makanan kucing yang biasa tu sahaja. So tak ada masalah untuk korang bagi dekat kucing. Macam sebelum ni, saya bagi kucing saya jenis yang cair and nak kena suap dekat mulut tu, memang dia selalu mengamuk korang. So bila saya bagi jenis kibble macam ni, sangat senang dia nak makan. Just campur dekat dia punya makanan sahaja. So dah settle. Tak perlu nak tengok kucing mengamuk-ngamuk nak bagi dia makan vitamin. Bagi makan vitamin macam ni sahaja dah cukup korang. So kalau korang berminat, korang boleh grab Vitacat Multivitamin macam saya ni. Berapa banyak nak bagi dekat kucing? Kat sini dia ada bagi tahu. Kalau kucing korang bawah 4 kg, korang boleh bagi 1 scoop. Kalau kucing korang 4 kg sampai 8 kg, korang boleh bagi 2 scoop. Atau lebih daripada 8 kg, korang boleh bagi 3 scoop tau. So harga sebenar dia adalah satu botol ni RM80. Tapi kalau korang nampak dekat link ni, korang dapat harga promo, korang cepat grab tau. Sebab korang akan dapat harga lagi murah. Kalau bulu kucing korang banyak gugur, korang bagi ni, insyaAllah bulu kucing korang akan jadi cantik, lebih bersinar dan kurang gugur. Lepas tu kucing korang akan lagi gebu. So kalau kucing korang ada masalah bulu gugur yang teruk, lepas tu kucing korang nampak kurus, tidak berselera makan, and penghadaman tak baik, and kucing korang kurang bersemangat sebab kesihatan dia tak baik, so korang boleh bagi Vitacat Multivitamin ni. 1 scoop sehari sahaja dah cukup korang. So bagi everyday 1 scoop, InsyaAllah kucing korang akan lagi cantik, gebu, bulu cantik, lebih bersinar. Kucing korang lagi bertenaga, korang boleh dapatkan Vitacat Multivitamin macam saya ni. Tekan sekarang untuk dapatkan harga promo. So siapa nak, cepat tekan dekat link video vlog saya ni. Jumpa korang lagi dekat next video. Bye-bye.